Hai korang, Assalamualaikum. So hari ni 24 hari bulan 6. Jadi Niha plan Nia nak top up sikit barang-barang Nia kerja. Nia nak beli gula-gula, Nia nak top up, nak cari straw set kalau ada lah. And then disebabkan Nia nak keluar, jadi Nia pun nak makan hotpot. Tapi semua tu Nia buat sorang-sorang. Jadi hari ni adalah Low Bad Diaries number 2. Which is apa yang Niha selalu buat kalau Niha keluar sorang-sorang. Basically kalau Niha keluar sorang-sorang memang Niha pergi makan hotpot je. Makan hotpot, lepas tu Niha akan terus pergi beli barang. Apa-apa keperluan yang Niha perlukan untuk kerja Niha. And then tu je lah, Niha tak ada macam shopping-shopping tu macam tak beria sangat. Sebab Niha lagi suka online shopping. Tapi ada benda-benda yang Niha suka beli depan-depan dia akan beli depan-depan lah. Tapi selalunya benda-benda tu yang benda murah-murah je. Benda-benda murah-murah, benda simple-simple. So ya, hari ni itulah yang apa kita akan buat. Okay, ni nak kena isi minyak juga. That's the main reason. That's the main reason juga kenapa Niha kena keluar. Sebabnya esok ni ada hiking. Jadi Niha nak prepare lah. Nak isi minyak, nak beli macam air ke apa ke yang perlu ada during hiking. Gula-gula, and also gula-gula untuk bread ni dah habis. Jadi Nia nak macam nak top up. That's why Nia kena keluar juga. Walaupun Nia malas sebenarnya, but I have to. So let's go. Ikut Nia. So Nia first stop adalah isi minyak. Tapi ada orang tak isikan, jadi kita tak keluar. Alhamdulillah. Dia panggil tukang tu Bismillahirrahmanirrahim. So ya, ada orang tolong buatkan. Jadi Alhamdulillah. Lepas ni baru kita pergi makan. Okay. Orang tu pun dah kenal saya. Sebab sebenarnya saya datang sini seorang-seorang. Ramai hari ni. Dah masuk gaji. Nak healthy soup. Lepas tu nak lamb 4. Healthy soup. Terima kasih. Wah, cantik baju dia. So, sometimes waktu macam nak donate, nak makan ni, kadang-kadang suka tengok Nia punya kerja-kerja juga. Lagi kita akan ambil lauk. Kita sekarang, macam mana kita ambil lauk sekarang? Ini yang sedap ni. Ni di dalam tu. Ni sos dia. Yang selalu makan kat sini like once a month mesti kena makan sini. Kalau tak, I cannot function well. So ni rasa like macam last month I tak function sangat. This month lah, June. Sebab Nia tak pergi makan kat sini. So ni dia punya. It's different daripada Sukiya. So kalau korang macam expect dia ada sos macam Sukiya, no, dia lain sebab dia Chinese style hotpot. So I have already mixed the sauce. Dia punya ni berbeza. Terima kasih. Nak ambil air lah. Babu yang request lamb. Dia punya ni, korang kena ambil yang mana korang boleh makan. Dia tak boleh pulangkan balik. Sebab ini dia memang daripada pekun dia terus sediakan untuk korang. So, ambil yang apa yang korang nak makan.
Hotpot. I need to get my energy. Yeah, of course. Sebabnya pada rajin lah. Agak pula daripada agak beli, agak sebenarnya malas nak masak, agak nak beli Grab. Daripada agak beli Grab, agak pergi makan hotpot. Tambah lagi RM14 kan dapat hotpot. So kau tak tahu bersiap yang pergi hotpot? Agak bersiap ni sebenarnya nak pergi Eco Shop je, tapi melencong di hotpot. Oh. Tapi still lah pergi go shop bersiap hotpot. Of course. Jatuh. Sedap. Kambing. Lap. Ini oyster. Gnocchi, mushroom. Tak tahu. Ini nasi ikan. Sedap. Oh my god. Sedap ya. Oh my god. Dia punya sos sedap, dia punya daging dia lembut. Kalau pergi time weekend lagi best, dia ada ketam, ada lamb yang slice yang potong-potong, bukan slice, ada lamb yang macam kita buat barbecue tu kan, dia ada lamb yang tu sumpah sedap tu. Jangan sos dia. Sedap lah. Yang sebenarnya pemalu tau, tapi macam tak macam nak tak kena sangat. Nak boleh pergi makan seorang-seorang, tapi nak tak macam record je, tapi nak macam ke tempat dia dah biasa kan. Sedap lah. Sedap. Nak dumpling kat dalam sup. Dumpling saja. Ada dumpling. Ada dah.
Sedap. Dalam ni dah mesti ayam. Nak tak sekejap je sebabnya dia dah masak dah. Ni bagi dia panas sekali. Itu one of the main reason kenapa ni tak makan kalau tengah-tengah kerja. Cause I'm clumsy. Mana? Dah tak bawa tisu basah. Time kerja ke main lambat tisu basah. Time keluar sendiri tak ada bawa. Mana tisu? Ni dah pakai daripada lab. Baby Fox. Jom shopping. Ni akan beli makeup remover ni untuk bright. For me okay. Nampak ni apa pakai juga. Orang kata ni best. So nak ambil. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya Eco punya wet wipes yang lain pun sangat function untuk jadi remover. Tapi ni boleh je lah ni. Ni ada 8 wipes of the bag. Even yang macam ni pun sangat function untuk jadi apa tu, stain remover. Serius. Apa lagi lah? Sekejap. Aku lupa. Aku datang masuk sini nak beli apa? Lupa. Nak beli apa? Oh, tak ingat. Masuk sini nak beli apa? Oh, kejap. I need to, oh my god, I can't remember. Masuk sini aku nak beli apa? Hai, gula-gula. Gula ni. Ambil. Yang beli vida untuknya esok dia pergi. Kenapa dia ada off? Tapi dekat sana tak ada off. Dekat Eco Shop sana ada off. Sini akan ambil lebih. Strawberry lychee ambil 2, green apple ambil 2. Pergi sedap. 100+ tak ada. Cukup kot. Gula-gula. Sini gula-gula dia banyak gila. Like banyak gila. Suka gula-gula kat sini banyak. Walaupun dah tak makan gula-gula tapi untuk yang punya bright. Oh, mantap.
Cloud9 socket. Cloud9 solid. Hot ni. Ambil gula-gula hot. Gula-gula hot. Tadi. Ini tadi. Bismillah. Oh, ada. Ya, problem dia adalah macam ni. Dah tahu tak? Sekejap kena ingat apa sebenarnya aku nak beli lagi. Oh ya, kat sini ada macam-macam. Kita tengok cari straw. Bising lah nak terus dia. Plastik candy. Aku nak beli dah. Sini dia ada plastik sampah. Tapi ni ada cat koyak. Aneh. Aduh. Oh no, nak beli sikit. Apa lagi? Au. Okay. So, settle dah. Nia beli barang untuk Nia punya kerja. Basically macam ni lah. Usually memang Nia akan like spend 1 minggu tu top up apa yang perlu. And ada yang Nia beli online of course. Tapi ada yang memang Nia beli, memang Nia kena pergi kedai. Contoh barang yang kecil-kecil lah. Macam gula-gula, wet wipes, apa semua tu macam Nia rasa like I don't know lah. Nia tak ada buat calculation yang detail sama ada lagi berbaloi Nia beli dekat online ataupun dekat EcoShop. Tapi Nia rasa yang wet wipes dekat EcoShop ni memang function gila. Sebab pernah one case my bride, dia punya tudung kena dia punya lipstick. Bila guna wipes tu pun boleh juga. Cumanya dia taklah hilang 100%. Tapi kalau kita pakai stain remover, dia lagi boleh hilang lah. So yang ni, yang Nia tadi ada beli, Nia beli yang wipes yang stain remover kan. Nia nak cuba nantilah sama ada that wipes okay ke tak. And then untuk air, sometimes Nia beli air untuk my bride dekat kedai-kedai yang besar sikit lah. Selalunya Nia suka beli like macam satu carton yang ada 24 box tu kan, air kotak-kotak tu kan. Tapi kalau macam Nia rasa macam 24 ke? 24 kejap. Betul lah 24. Tapi kalau Nia rasa macam Nia nak dia assorted sikit, kiranya dia banyak pilihan, jadi Nia belilah yang macam asing-asing. Cumanya untuk air yang bright Nia yang kotak-kotak tu Nia dah ada dah. Nia baru beli hari tu. So Nia tak adalah beli lagi. Nia just beli air gas je. Kebetulan tadi dekat EcoShop ada offer air Vida tu RM2 je. Usually RM2.60 lah kan. Harga normal kan ni RM2 je. Jadi Nia rasa okay. And apa lagi Nia beli? Sometimes dia ada straw yang best tau dekat EcoShop. Hari tu Nia ada beli. Nia beli dia macam satu set. Dia ada yang untuk boba punya, dia ada yang macam yang bengkok punya tu dengan yang straight punya, and then dia ada berus. Lepas tu dia punya bag sangat cantik. Dia macam drawstring bag yang kain cantik tu. And Nia beli hari tu banyak juga, but this time tak ada. And bila Nia tengok online, kalau satu set macam tu quite mahal kalau compare dengan kat EcoShop. Tak tahu lah, maybe dia orang dah stopkan ke apa kan. Tu je lah. Nia rasa itu je untuk kali ni punya Lowbat Diaries. Basically nak kata Nia ada low social battery. Okay.
Tapi dalam masa sama, dia punya low social battery ni, Nia pun kena keluar juga. Tapi bukannya keluar dengan orang, keluar seorang-seorang. Macam tu. Dia memang ada low social battery, tapi Nia kena keluar. Sebabnya Nia suka me time seorang-seorang, pergi makan seorang-seorang, enjoy the moment tu seorang-seorang. Yes, of course, Nia suka juga enjoy the moment dengan my family. Tapi kalau bila dapat seorang-seorang tu, dia macam recharge sikit lah Nia punya energy. And Nia notice bulan Jun ni Nia punya energy sangat low. Nia cepat rasa penat, Nia cepat stress. And maybe sebab Nia tak pergi me time, Nia tak ada enjoy pergi makan seorang-seorang. Maybe that's the reason jugalah. So apa-apa pun memang kiranya Nia memang kena like once a month, Nia memang kena keluar pergi makan seorang-seorang, enjoy the moment alone, so that Nia boleh thrive for the whole month. Yes, I think that's all for today. Thank you for watching. If korang tengok Nia punya video terlampau dekat sangat dengan muka, I'm so sorry, cause my lens dia bukannya wide lens. Jadi memang Nia kena extend my hand quite a lot untuk dapatkan view wide angle tu. InsyaAllah doakan Nia murah rezeki. Mana tahu kita boleh upgrade to a better camera ke kan. Ataupun I can, kalau tak ada duit tu tak mencukupi sangat, maybe I can buy a new lens yang attach so that more dapat wide angle, dapat a wider angle than this. Basically kalau lens yang sekarang Nia pakai ni, dia memang Nia kena extend tangan extra sikit lah. Kalau Nia tak extend kan, macam Nia just hold my camera macam dekat, memang korang akan nampak like separuh muka lah, bahagian mata je lah, bahagian mulut je lah. So I'm so sorry for that. But anyway, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like and share video ni And kalau korang nak more video of me, please comment. Kalau korang nak tahu basically apa yang Nia buat lagi for my low social battery life, sila komen. And also tekan the notification bell button so that korang boleh tahu bila Nia upload new video. InsyaAllah Nia akan try to upload at least 2 weeks once macam tu, InsyaAllah, hopefully. But anyway, thank you again. Assalamualaikum. Bye.